Di episod sebelum ini, kami telah pun tiba di Kampung Gusai, permulaan kepada sebuah ekspedisi luar jangkaan. Dan kini kami akan teruskan perjalanan. Cabaran yang sebenar akhirnya bermula. Harus kami tempuhi satu persatu. Jeram yang ganas, deras dan mencabar, menanti tanpa belas. Setiap langkah perlu cermat. Setiap keputusan menentukan segalanya. Pemandangan bukan biasa-biasa. Kalau kau buat jenis penat. Inilah alam dalam bentuk paling liar dan indah. Inilah rasa explore. Inilah rasa ekstra. Dan inilah Excite. Selamat datang ke episod 2, Susur Sungai Paling Gila. Sekarang ni kita tengah buat persiapan pagi untuk mandi luar. Dalam pukul 7 kita pergi sarapan. Dalam pukul 8 kita boleh gerak. Nanti terus masuk ke dalam. Kat dalam tu, kat dalam sana nanti tak ada Grab. So ayam inilah tempat checkpoint terakhir untuk makan ayam. Kat dalam dah tak ada ayam lah. Kalau jumpa ayam hutan tu boleh lah. Assalamualaikum guys. Hari ni basically kita akan ambil masa perjalanan saja. So tak ada mancing. Kita lebih kepada kita nak enjoy the nature dan adventure lah. Memang akan brief tentang apa kita akan lalui kat dalam tu. Lebih kurang sejam siap? Sejam dalam pekerjaan perahu. So first kali kita akan lalu dalam perahu dulu. Dalam perahu. Kalau barang dulu, lepas tu kita naik bot kosong lah. Barang akan turun, kita akan pergi seberang. Kita akan tarik bot. Gotong royong lah. Gotong royong lah. Gotong royong kerjasama. Dan kita akan loading balik. Kemudian lepas tu Jangan cicir. Cicir pula. Jalan kaki lah. Jangan cicir tu nanti kita tengok keadaan. Sebab betul, apa? Betul. Kebiasaannya kita akan lalu kat celah-celah batu ni. Naik masuk air, naik batu apa semua. Tapi memang kata ada satu jalan trekking kat dalam tu. Nanti kita tengok keadaan. Kalau kita perlu trekking kat tepi tu je, kita akan trekking lah. Kita akan try shoot sampai atas kalau sempat. Dia akan tengok pada keadaan air. Kalau keadaan air mengizinkan, kita boleh shoot sampai atas. So first stop kita adalah pos perkhidmatan depan ni. Pos perkhidmatan tak jauh depan ni je. Check permit lah. Check permit dulu. Dia pentingnya dia tak nak orang bawa musuh jaring. Jaring memang diharamkan dekat dalam ni. Apatah lagi bom lah. Spear. Spear. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allah ighfir lana dzunubana wa ighfir lana warhamna. Okay guys, let's go. Lancar. Civilization dalam waktu masa setengah jam lagi selepas ni kita akan terpisah hubungan dengan dunia luar selama 5 hari. So kita explore kan apa yang ada. Welcome to the wild. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penerbangan 138 ke Sungai Setia. Anda diminta duduk dan pasang tali sepeda dan kita akan berlepas sebentar saja lagi. Perjalanan kita akan mengambil masa selama 3 jam 25 minit dan sebentar itu sudah nikmati pemandangan di kiri dan kanan anda. Selamat bergerak. Kenapa ni? Kenapa ni? Okey, tadi ada 2 bot sangkut sebab salah line lah. Dia air tak rendah sangat tapi salah line tadi tersangkut sikit. Tapi sikit. Alhamdulillah okey semua. So kita akan sambung perjalanan. Let's go. Tak ada nak tarik ni. Memang ada. Betul lagi ke depan, yang belakang tak ada tau. Kalau orang tengok kat sini, ini semua pokok-pokok ni selepas dia sungai sepi ni dia akan tutup selama 3 bulan sebab bila monsun ya. Jadi pokok-pokok ni semua dia pada atas ni. Akar ni semua. Jadi di sini dah Kuala Au ya. Atmosfer militan. Inilah bang tempat dia. Saya rasa bahagia hari ini. Terletak jauh di dalam taman negara,
Pos Kawalan Pelilitan Kuala Awu berdiri sebagai benteng terakhir pelindungan alam. Di sinilah ranger hutan memantau jejak haiwan liar, mengawasi kawasan konservasi dan memastikan ekosistem terus terpelihara. Sunyi, terpencil, namun penting dalam memastikan rimba terus hidup. Pos pelilitan ni kita kena submit permit kita, dia akan check, pastikan tak ada jaring, tak ada benda terlarang lah untuk kita dah bawa masuk ke dalam. Akhirnya kami tiba. Di sinilah segalanya bermula. Jeram perahu. Cabaran pertama sebelum menjejak Sungai Sepia, barang-barang perlu diturunkan, dibawa menyeberang satu persatu. So checkpoint pertama kita di jeram perahu kan. So kita akan loading, boat akan datang ke sini. Dan kita akan loading barang-barang dan kita akan seberang ke sebelah sana. So kita tunggu boat di sebelah sana, datang ke sini, letakkan barang-barang kan. Air dia macam mana, deras tak? Air dia sangat deras. Boleh tengok ni air dia, betapa lajunya air. So stay tune guys. Sementara boatman dan kru lain bersedia. Jeram ini bukan biasa-biasa. Harus deras batu besar dan laluan sempit. Memerlukan kepakaran, kekuatan dan ketenangan. Untuk apa ni? Nah, untuk letak atas tu, nanti bot tarik atas kayu ni. Kalau kau duduk ulang alik ke penat kan? Oh tu kan, masa ada kita tahu dah. Kalau kau buat macam ni penat. Kau letak dulu kat sana. Tarik! 1, 2, 3, tarik! 1, 2, 3, tarik! Di jeram ini, kekuatan sebenar diuji. Setiap bot satu persatu perlu ditarik melepasi arus yang ganas. Tak ada jalan mudah, hanya semangat dan kerjasama. Inilah detik yang membezakan penonton dan penggemar sebenar. Inilah makna Explore Extra Excite. Ram, mana? Ha? Oh, agak mencabar guys. This is a Sekarang nature. dua boat. This is a beauty of the nature. Memang mencabar kan kita dalam perahu ni. Kita je barang tadi kita kena bawa turun, bawa seberang sini, loading, tarik bot dulu, tarik dulu bot, loading balik. Memang mencabar, tapi ni lah dia adventure. Memang berhati lah, memang berhati. Lepas ni jeram cicir, jeram ular. Yang tu kita nak kena turun lah. Kita nak kena jalan sikit tapi barang tak turun. Okay guys, kita dah sampai, tadi kita dah lepas jeram perahu. Next, jeram nombor 2. Kita panggil ni jeram ular lah. So kita kena trekking sikit jalan sini. Rambut akan menyusun kat sini. Okay guys, stay tune. Lepas je, lepas je. Hey! Geram ni nak lintas dengan kamera. Nak tengok kamera. Oh, nak tengok kamera. Tolak. Okey, tolak. Ya, arus ni memang laju. Sekarang ni pakai lutut pun tak ada tolak. Kalau pakai pinggang rasa ni ledak ni hanyut lah tolak. So yang ni 1, 2, 3 kali yang ketiga kita akan turun untuk jeram yang terakhir tak terakhir. So next kita tengok belakang. Jadi so kita kena trekking lagi jalan. Cabaran dia kita kena turun, kita kena beranduk lintas sungai untuk pergi ke seberang. Tengok kambut. So apa lagi? Jom. Air pada dada. Kita pada dada. Now. Dalam jeram yang deras dan tidak terduga ini, kepakaran seorang boatman memainkan peranan paling penting. Dengan pengalaman dan ketenangan, mereka mengemudi bot menentang arus, membaca gerakan air dan menjadi kompas kami di tengah kekacauan alam. Oh, okey. Seharian dah penat, lenguh. Kali ni kita mari. Jom kita mana?
podcast. Pegawai menyiasat boleh buat kronologi penemuan kita ni. Okey, mengikut firasat lah, kita tengok keadaan cuaca dan air, kita dapat didaksikan yang bahawasanya culprit dia ialah seekor memerang. Sebab kita tengok cara dia punya corak pemakanan dia. Dia buat kerja tak clean. Nampak? Dia tinggalkan bukti di tempat kejadian. Yang ini dah jumpa. Bukti yang. Bukti dia dimakan. Nampak ah? Ni memerang dia. Bukti Ini 2-3 kilo tak lagi. No. So sekarang ni kita dah sampai dekat Jalan Camin. Ini hanya 1/3 daripada perjalanan nak ke atas. Tapi dia punya adventure dia tu, Allahu Akbar. Sekarang kau berapa dah? 2.45. Pukul 2.45. Kita gerak pukul 8 tadi. Pukul 2.45 kita dah settle daki jeram. Depan ni tak ada jeram lah. Depan ni adalah jeram. Tapi tak adalah Tubuh Kenut tu ada jeram tapi tak adalah hardcore sangat. Yang hardcore semua kita dah lepas. Mantap. Jadi lagi 2/3 perjalanan lah. Nak cerita, biasanya kat sini kalau kita tengok, sini ada anak sungai. Kelas-kelas semua akan bertelur kat dalam ni. Anak-anak kelas semua banyak dalam ni lah. Bila dia dah besar baru dia akan keluar. Okay, explore! Makan dia bang. Marah ke? Tak marah gitu, okey. Maju steady lagi. Tadi nampak macam Fit tengah tidur dia ataupun. Ya, betul Mat. Sejauh perjalanan kita, saya kena angin sepoi-sepoi. Dan kita lelap gitu. So hari ni kita tak ada berhenti ke di mana, di Gajah Tunggal kan? Di Gajah Tunggal tak berhenti sebab Boatman kata shoot terus sampai atas. So kita akan terus ke final campsite kami. Okay, tunggu dan nantikan pemasangan kemah kami semua, ya. Paling kurang 10. Haus. Patut cantik, happy time kan. Dia punya last tu dari banyak. Sekarang ni kalau kau tengok banyak semua macam-macam jenis pokok lah kat sini kan. Jadi yang menariknya tu dalam perjalanan kita ni, pokok-pokok dia tu dia membuat jadikan dia macam kenopi. Dia macam kenopi. Dia semua ke tengah. Kalau tengok pokok-pokok kat tebing ni semua sengit-sengit kan. Lepas tu kalau bila akar dia tak berapa nak kuat lah, akar dia rebut, dia akan terbang. Dia akan membuatkan kawasan ni geduk lah, geduk. Sekarang ni pukul 6.04 daripada pukul 8 tadi. Kita hampir sampai, lebih kurang lagi 15 minit kot, 15 minit lah. Kita akan parking dekat dengan dekat Pelus sana. Tak larat lagi. Banyak geng. Banyak tengah tu. Berlari-lari dia. Berlari-lari geng. Kita akan pasang campsite di nama tempat ni Telemu. So depan tu kita main bottom. Sekarang dah pukul 6.30. So saya tak sedap semua terang ni.
Jangan lupa nantikan episod 3 di mana pencarian legenda sungai bermula. Raja ikan sungai, Ikan spesies kelah. perjalanan mencari lubuk yang ekstrim, merasai hutan tebal dan menjalani kehidupan liar di dalam hutan. Ini bukan sekadar memancing. Ini adalah ujian ketahanan dan keberanian. Mulut bahasa kena jaga. Adakah kami akan berjumpa Raja Sungai? Perjalanan kita telah bermula. Jangan lupa saksikan episod 3.